Dalam mazhab Syafi'i, boleh tak kasih binatang? Boleh, dengan dua syarat. Binatang yang hendak dikasih, pertama, binatang itu binatang yang boleh dimakan. Yang kedua, binatang itu masih kecil. Jadi orang tanya, boleh tak kasih kucing? Biasa kucing lah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak nak bagi beranak banyak kan. Tak boleh kasih kucing. Sebab kucing binatang yang tak boleh dimakan. Kasih ni dibenarkan. Sebab kasih ni kan dia menghilangkan anggota binatang. Dia tak hilang pun dia buang satu. Dia bagi masuk dalam ke apa ke. Dia menyebabkan dia punya kesuburan tu dah tak ada. Jadi kalau dia buat kasih tanpa ada kalau kasih binatang yang boleh dimakan, dia ada faedah. Faedah apa? Faedahnya adalah untuk dimakan lah. Sebab binatang ni Allah Ta'ala cipta untuk dimakan oleh manusia. Itu sebab syaratnya binatang yang boleh dimakan. Yang kedua, binatang tu masih kecil. Maksudnya dia belum ada nafsu. Dia dah dewasa, dah tengok ni, tiba potong steam dia. Kita memudaratkan dia. So itu disebut dua syarat untuk membolehkan kasih binatang. Kemudian